Assalamualaikum. Part yang ke-6, ke-7. Part ke-6 atau ke-7 ni. Part ke-6 kan. Part ke-6 ni, bahagian yang ke-6 ni, itu pasal pegawai-pegawai polis tu dia ugut bunuh apa benda yang terbunuh sekali, yang terlibat dengan IO apa benda yang ada jenayah terancang tu kan. Kumpulan ni yang menyiasat kumpulan ni kan, menyiasat kumpulan ni jenayah terancang tu terbunuh. Lagi satu, kereta-kereta motor-motor dia orang ni kena scam dengan kumpulan individu ni yang buat klaim palsu ni tadi kan. Dia akan curi kan. Dia cuci lah, dia khabar kita ni apa benda kat tempat ni, dia cuci lah benda tu. Dia ada pencucian dia lah, teknik cuci 10 atau apa benda, cuci duit tu kan. Dia ada teknik cuci dia lah, pencucian dia macam dekat bengkel saya tu. Teknik dia menyucikan debu tu, hama tu kan. Dia ada teknik dia. Dia ada skrip dia lah, scripted dia kumpulan ni. Scripted kumpulan ni kan. Ini 25 bulan 25 bulan Mei 2025 kawan-kawan. Kita ni nak menyeberang sungai. Kumpulan yang kenek-kenek kecil-kecil. Kenek-kenek tadi kumpulan ibu kan. Belah sana. Ni kumpulan kenek-kenek. Okey, kita berbalik kepada situasi cerita tadi. Kelompok tu. Kelompok skamer 400 tu kan. 700 tu kan. Dia claim pada tender kerajaan. Sampai wire elektrik tu berbelit-belit sampai 5-6 baris, 5-6 kali. Padahal benda yang sama je. Kalau kita tunggu apa benda dia tahu, pegawai poli ke, pegawai penyiasat daripada SPRM ke, Badan Pencegahan Rasuah ke, dia akan bertindak dalam benda tu. Bertindak jadi banyak lapis kan. Padahal tak ada fungsi pun sebenarnya. Mengikut ketua unit elektrik KMB tu dengan yang siasatan tu lah, curi kabel tu, trik tu, ini tipu je. Ini macam nak cuci duit dia khabar. Ada projek-projek kerajaan ni nak cuci duit. Dia pernah kena jabatan TMB tu, pernah kena sebelum ada tu kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan, tolong share sampai ke KP Azamuddin Baki, Cik Azam. Dengan apa ni, Razarudin Husin. Kawan-kawan bagi dia tengok 664 ni. Macam mana dia orang ni cuci itulah. Dia orang curi barang-barang saya, kain baju. Daripada awal tu, teknik tu. Bila dia tahu kita, dia serang kita. Kena serang. Motif tu. Mungkin dia ada unsur daripada luar. Dana daripada luar nak masuk, nak cuci. Dari sistem cuci dia orang tu. Kan? Atau kerja buat haram dadah ke apa benda ke. Tapi yang telah tangkap tu, yang 7 dah tangkap tu, memang ada. Kan? Okeylah, kita jumpa next part. 48, 46, 47, 48 tu lah. 6, 7, 8, 6, 7, 7. Kita tengok nanti. Kita susun balik. Okey? Alright? Terima kasih kerana menonton. Tolong sampaikan video ni, keterangan ni kepada Ketua Poli dengan Azamuddin Baki tu, penyiasat tu, kumpulan tu. Macam mana dia orang cuci, yang gunakan benda tu, termasuk dengan kenderaan dari JPJ ni. Okey, kita jumpa lagi next video, InsyaAllah.